Jelas betul dia seorang manusia munafik menipu rakyat. Suka-suki je gelarkan orang munafik. Setahu aku, munafik ini berasal daripada hati. Bila cerita daripada hati kita ni, macam mana kita boleh declare orang itu munafik sedangkan hati ini adalah rahsia daripada Allah? Betul tak? Memang betul ciri-ciri munafik kata berbohong, janji hianati dan sebagainya. Aku nak tanya engkau lah sendiri yang menonton video aku ni. Kau pernah bohong mak bapak engkau dan adik-beradik engkau tak? Kalau kau cakap kau tak pernah bohong, memang kau tengah membohong lah sekarang ni. Tapi balik kepada video Anwar Ibrahim ni yang bila dia janji pasal PTPTN apa semua ni, aku nampak ada dua sebab lah. Sebab yang pertama, kerana masa itu dia bergabung dengan PAS. Jadi tak mustahil lah janji tu kadang-kadang janji merepek kan. Mana taknya undi mereka pun mereka boleh kata masuk syurga. Tak ke berapu benda tu. Sedangkan kita bertahu ciri-ciri nak masuk syurga ni, kita kena buat kebaikan. Kita kena buat apa yang Islam suruh dan Islam larang. Bukannya Islam suruh undi parti politik untuk masuk syurga, betul tak? Itu yang pertama. Yang kedua, berkemungkinan pada waktu tersebut bila dia umumkan, tak silap aku pada PRU ke-13 ataupun 12 macam tu, benda dah lama lah, dah berbelas tahun, dan kita boleh lihat dari segi defisit negara Malaysia dan hutang pada ketika itu tak terlalu tinggi. Maknanya benda ini yang Anwar janji ni sebelum skandal YMDB lah, Jana Wibawa lah, sebelum benda-benda ni lagi. Bukan aku nak kata Jana Wibawa tu tak bagus, YMDB tak bagus, benda tu bagus, cuma kadang-kadang orang yang manage tu tak betul. Dia ada niat lain kenapa dia buat benda tu. Sebab bila kau buat satu benda-benda mega ni, sudah tentu ianya memerlukan satu perbelanjaan yang agak besar. Jadi macam mana kau nak dapat duit yang banyak sedangkan negara kita defisit? Sudah tentu berhutang. Bila kata kau ambil hutang terlalu besar, terlalu banyak sebelum ni, walaupun abang ni kata Anwar Ibrahim munafik, dia cuba juga untuk kotakan janji-janji dia. Antaranya adalah penyelarasan subsidi. Sebab Anwar konsisten daripada dulu membela rakyat miskin. Bila cerita pasal selaras subsidi, sudah tentu yang dapat manfaat ni adalah orang yang miskin. Walaupun ada limit sekarang ni 300 liter, tetapi dengan penjimatan daripada subsidi dibazirkan kepada orang kaya yang menggunakan lebih daripada orang miskin, kerajaan boleh salurkan bantuan kepada rakyat miskin. Contohnya, dia berbalik kepada PTPTN tadi. Kerajaan sekarang masa belanjawan hari tu dia ada umumkan seramai 5,800 pelajar daripada keluarga miskin akan dapat pembelajaran percuma di peringkat universiti. Nampak tak? Dia dah cuba untuk buat walaupun dalam keadaan negara kita sekarang ni nak bayar hutang-hutang terdahulu, tapi Anwar Ibrahim usaha juga. Jadi ini ke nak dikatakan munafik ataupun yang pernah berjanji nak bawa negara Islam tapi Allah telah takdirkan dia dapat kuasa dan darurat pada ketika itu. RUU 355 tak disebut langsung, tetapi tanah orang Melayu di kampung Sungai Baru dirampas dengan menggunakan Akta Pengambilan Tanah tahun 1960. Yang mana lebih munafik?